Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Berbahagia Kolonel Kehormat Pertahanan Awam Dr. Haji Mat Razzi bin Haji Hanafi, kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Aminuddin Dahlan, Wakil Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Ustaz Hanafi Ahmad. Seterusnya, Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Azhar bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Presiden Persekutuan Seni Silat Cekak Pusaka Hanafi Malaysia. Yang Berbahagia Tuan Zamri Haji Hassan, Setiausaha Majlis Perguruan dan Persilatan Persekutuan Seni Silat Cekak Pusaka Hanafi Malaysia, Barisan Ahli Majlis Eksekutif Kebangsaan, barisan tenaga pengajar yang diraikan, pengamal media, pemimpin-pemimpin silat yang dikasihi sekalian. Dari mana hendak ke mana, dari sana hendak kemari. Hari ini saudara-saudari bagaimana? Semoga ceria dalam hati. Ceria pagi ini, sebab jarang bagi kita bertemu secara ramai begini, apatah lagi secara yang tersusun, penuh dengan istiadat yang kemas, suatu pertunjukan bela diri dan seni mempertahankan diri, selain daripada keutuhan budi dan ungkapan dalam perbuatan yang jelas kita lihat pagi ini. Oleh kerana kumpulan kita pada pagi ini, silat cekak atau pusaka Hanafi ini merupakan pencapai kepada beberapa rekod. Antaranya yang disebut tadi, 12,393 orang dalam satu pengajaran silat yang rekodnya belum pernah diatasi. Ini boleh kita jual sebagai petanda kejayaan. Ini boleh kita tunjuk kepada Perdana Menteri Malaysia bahawa cekak lebih bersatu daripada yang lain-lain. Jadi kalau ikut cara yang lalu, isi kata saya ini kalau terdengar oleh orang berkenaan, minggu depan tak jadi pertua lagi. Tapi Pak Syekh, jangan gaduh. Bumi yang kita pindah dan langit yang kita junjung bukan di tangan manusia. Dia berada di tangan yang berdoa. Dan apa yang harus kita capai? Cuba tengok season belakang. Buat dekat semua. Oleh kerana perhimpunan ini sedemikian rupa, satu rekod juga harus saya sebut, yaitu Parlimen Malaysia ini belum pernah menerima lawatan atau majlis yang melibatkan seni mempertahankan diri sendiri. Jadi kalau ada rekod yang 12,393 tadi, dengan rekod bahawa tuan-tuan dan puan-puanlah orang yang mula menjejak langkah ke Parlimen untuk bersilat, maka ini ada petanda yang unik dan hebat. Sifat unik dan hebatnya ialah mungkin ini merupakan satu contoh kepada pusaka
silat, pertubuhan badan-badan silat di tanah air, agar mulai berfikir ke arah pencantuman tenaga yang ada dalam dunia kehidupan kita, yang ada dalam lipatan sejarah kita. Di mana ada tebak, di situ ada puyuh. Di mana ada silat, di situ ada Melayu. Semangat dia baca. Ini nak memberi saudara-saudari satu gambaran bahawa silat ini bukan hanya main-mainan. Silat ini bukan sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai batu loncatan. Apabila sudah sampai ke atas, kita lupa daratan. Tidak. Silat bermula dengan orang Melayu. Silat bermula dengan benua yang terletak zaman dahulu, yaitu benua Sunda, di mana Sumatera, Semenanjung, Jawa, Bugis, Kalimantan, dan Borneo adalah satu benua. Masa itu silat sudah ada. Bahasa Melayu sudah ada. Budaya asas sudah ada. Kita harus pandai menerima akibat sejarah. Nenek moyang kita dulu adalah Hinduisme. Nenek moyang kita dulu adalah Buddhisme. Sebelum itu, nenek moyang kita ialah animisme. Pada tahun 1400, para miswara datang dikejar oleh Majapahit, lari ke belakang, berehat di bawah pokok Melaka. Jadi Raja Melaka. 13 tahun lepas itu masuk Islam. Ini bukan saya yang cakap. Ini sejarah yang bercakap. Tetapi soalnya bagi saya hari ini untuk bersaham dengan kita ialah kita adalah kaum usang, kaum lama, kaum purba, kaum perkasa. Terima kasih. Itu betul. Masalah kita ya bila Islam datang semua itu kita tahu. Tapi sebelum Islam datang, Melayu sudah gagal. Apabila Cheng Ho datang, Cheng Ho datang dari Cina, bawa orang lawa-lawa, bawa banyak barang ke Melaka. Sultan Mansur jatuh hati kepada seorang puteri, nama dia Hang Li Ho. Maka kita bercantum tenaga dengan orang Cina. Dari Coromandel Coast, yaitu dari negeri India, datang keturunan Sikitun, datang keturunan Sipoy, datang keturunan Kiti. Orang India pun bersemangat dengan orang Melayu. Orang Cina dapat Bukit Cina, orang India dapat Tanjung Kling. Melayu punya sayang kepada orang yang datang. Kawan kita. Lepas tu Biduana menyanyi. Buai laju-laju sampai pokok sena. Apa dalam baju? Sekuntum bunga Cina. Siapa yang tak dengar pantun ini bermakna anda muda lagi. Okay, ya? Orang lama macam saya ni masa kecil dah dengar lagu ini. Jadi saya tanya mak saya di Jelmu, macam mana pula lagu ni ada dalam poket Cina ni mak? Ibu saya kata, Lomoy, kata dia, nama saya di kampung Lomoy.
macam kuih Cina pula kan. Jadi dia kata orang dulu mesra dengan orang Cina, mesra dengan orang India. Jadi dia kata orang Melayu suka ambil anak Cina sebagai anak angkat, orang Melayu suka ambil anak India sebagai anak angkat, sampai ke tahap tahun 60-an. Apa sebab saya sebut ni? Menunjukkan dulu kita antara kaum mesra. Jeneral Laksmana Cheng Ho datang 5 kali ke Melaka. Tiap kali datang bawa sutra. Setiap kali datang bawa emas, bawa barang, bertukar-tukar dengan penduduk kita di Melaka. Orang Minang dari Minangkabau bawa ketulan emas jual di Melaka. Majapahit bawa ramuan-ramuan dari Gunung Padang jual di Melaka. Orang Aceh bawa ramuan-ramuan dari hutan, damar dan lain-lain jual di Melaka. Sejarah itu tetap sejarah. Pertama ditulis oleh G.D.E. Hall, History of Southeast Asia. Kedua, ditulis oleh George Curtis, The Indianized States of Southeast Asia. Ketiga, ditulis oleh Leonard Andaya, historian dari East West Center, University of Hawaii. Bukan Hawaii, Hawaii. Oh. Orang ini semua kata orang Melayu adalah orang yang sangat mulia, sangat menerima sahabat dan pandai mengurus alam. Jadi mengurus alam, berniaga dari pelabuhan ke pelabuhan, hidup rukun dan damai, menggunakan kekuatan dirinya untuk mencantumkan tenaga sekutu kita. Saya yakin salah satu daripada silat yang ada di tanah Melayu ini, yang juga ada di seluruh Nusantara, adalah pusaka kita. Sebagaimana orang Tionghoa mempunyai cara mempertahankan diri mereka, sebagaimana orang India mempunyai cara mempertahankan diri mereka. Orang Cina menerusi Shaolin, bukan saja pandai dengan gerak-geri tangan dan kekuatan fisik, tetapi kuat dalam dirinya, yang diurai oleh Gavlin dalam bukunya The Real Martial Arts. Berkata, the strength of the Shaolin is the unseen power within which it is translated into the physical action. Tadi saya lihat semasa pertunjukan dengan parang, dikatakan kepada saya sebentar tadi bahawa ujung parang itu saja yang tajam. Ini bermakna bahawa sama dengan apa yang disebut oleh orang-orang Palembang. Ujungnya parang itu beletong. Dengan keadaan sedemikian, apa disebut oleh mereka yang mempunyai isian dalam diri, saya lihat ada pada kita. Yang kita lihat tadi hanyalah fizikal, tapi di dalamnya mesti ada sesuatu yang lain. Yang dalam itulah harus kita murnikan lebih. Ada cekak, ada lincah, ada silat gayung, macam-macam lagi. Apa kata? Kalau semua yang bersilat ni, semua yang lincah ni, semua yang gayung ni, semua yang cekak ni, kita padukan dalam satu gagasan membina negara. Bagi saya, oleh kerana anak-anak yang ada di hadapan mempunyai selera masing-masing dan tujuan masing-masing dalam hidup, keberadaan kita di Parlimen pada hari ini
adalah untuk menyusun strategi dalaman bagi mempertahankan negara kita. Hanya memegang rifle 16 M16 yang dibeli dari Amerika tak cukup. Hanya memainkan pistol Walter revolver tak cukup. Sebab bila-bila pun mereka itu boleh tarik balik pistol itu, senapang itu, kita dah tak ada senjata. Senjata besi itu akan berkarat. Akhirnya ke mana kita pergi? Kita kena kembali ke dalam dada kita. Yang disebut tadi, the inside strength. Jadi dalam diri kita masing-masing mesti patuh kepada ketua, hormat kepada sistem, menanam budi dalam dada. Saya sangat setuju kata Pak Syekh tadi, jangan ambil hak orang. Anti rasuah tetap. Dan bersihkan tanah air kita daripada kaladak-kaladak rasuah ini. Sampai ini. Jadi, saya jadi menteri luar 2 kali. Jarang orang dapat 2 kali. Sekarang bila saya pergi ke Singapura, misalnya, orang kawan-kawan jelek dengan saya. Pasal interior country lah, guys. Dia tanyakan saya, apa jadi kepada negeri kau ni? Saya tak jawab secara marah. Sebab sebenarnya saya marah. Orang tanya kat kita begitu. Saya kata, rasuah memanglah berlaku di mana-mana pun. Di Singapura pun saya kata dulu pada tahun 90-an ada seorang menteri perumahan bunuh diri sebab rasuah. So what? Saya balik aja lah, buah keras kat dia. Tapi dia berasa, dia kata ada benda lah kalau kita nak bandingkan, dia kata. Namun mesti kita atasi. Sebab beliau pun pernah menjadi penduduk Malaysia yang lama, orang Ipoh. Dia pun rasa malu juga sebagai orang Cina yang dah duduk di Singapura. Jadi rasuah ini mesti kita hapuskan, bukan hanya oleh SPRM, tetapi oleh kita. Setiap individu mesti menanam semangat benci kepada rasuah. Tak perlu saya sebut apa sebab. Hanya boleh saya katakan, mana yang ada mendengar, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Disebut di situ, Tuhan sudah berfirman, jangan ambil hak orang secara salah atau di luar undang-undang. Siapa yang tak tahu ayat ni? Semua tahu. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah muncul seorang daripada kamu membuat kebajikan. Jadi kebajikan kita hari ini memusnahkan rasuah. Tuhan sudah arah kita, jangan ambil hak orang secara salah. Kenapa kita masih ambil? Kita bukan Muslim, kita bukan Islamik. Ini soalnya. Pada hari ini, agama kita banyak ritualistik tetapi tak ikut prinsip Quran. Banyak ritualistik tetapi tak mengerti apa harus kita buat untuk membela diri dalaman tadi. Masalah inilah yang ada depan kita. Jadi setelah kita lihat hal seperti itu, cekak harus cekik orang yang rasuah. Cekak harus cekik. Paling sekarang ni kan, Aisyah mengingatkan kita, cekak mesti cekik rasuah. Paling rapat. Oleh kerana pertama, saya tengok tadi rakan-rakan main begitu handal. Ya. Satu daripadanya ialah cekik orang tadi. Jadi saya terasa lepas ni kita cekik rasuah secara ramai-ramai. Ini bukan apa ya, saya terasa sangat bahawa bila saya dengan kawan-kawan di Melaka dulu,
Kelantan, di Pahang, bercerita pasal silat. Terasa oleh saya keindahan pertalian silaturahim antara kita. Kita bersilat bukan nak megah. Kita bersilat bukan nak bunuh orang. Kita bersilat bukan nak tunjuk kita ganas dan berkebolehan mematahkan pinggang orang. Tetapi ada tetapi dia. Cik Yusuf pandai menari. Apa ertinya tu? Ertinya ialah musuh jangan dicari. Basuki pergi ditolak. Rezeki Jangan ditolak. Rezeki macam mana? Rezeki yang halal. Bukan ambil hak orang. Sekarang ni 1 untuk kamu, 3, 5 untuk kamu, 7. Senyum di luar. Beribu-ribu orang bersyarah. Akhirnya apa jadi? Tak malukah kita? Penghulu mencilok. Mencilok tu cakap Minang, mencuri. Penghulu mesti tinggi seranting di atas, dahulu selangkah di hadapan. Itu kerja dia. Anak buah dilihat, dipelihara. Dunia dibantu. Jadi pendeknya beginilah. Disebutkan supaya kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Jadi hari ini eloknya bagaimana? Tak rasuah. Eloknya bagaimana? Adil. Eloknya bagaimana? Sederhana. Eloknya bagaimana? Negara ditenteramkan, ekonomi diperhebatkan, bangsa dimajukan. Itu kerja pemimpin. Bukan mencuri hak kita sehingga hutang 1 MDB anak saudara dan saudari dalam 2 generasi akan datang tidak selesai. 42 bilion campur lagi 10 bilion sebab yang disebut faedahnya sampailah kepada 52 bilion. Itu boleh membangunkan negara. Oleh itu keadaan masa depan di tangan kita. Rakyat bukan orang yang memimpin. Orang yang memimpin sekarang hanya mahu bila nak pilih raya. Pilih raya boleh buat, ikut undang-undang lah. Janganlah diasak Perdana Menteri itu cepat buat. Ini nak buat apa ni? Ini bukan nak pasang kelabu. Ini nak menentukan suara rakyat masa depan. Masa terpuju takkan kita nak menjadi pemilih dalam pilihan raya. Air naik, makan susah, peti bersambung nyambung. Nak ambil ballot paper, kertas undi masuk dalam tong. Tak kena. Tapi siapa yang nak bersuara? Tak ada orang nak bersuara. Saudara-saudari, saya memang makan masa sedikit sebab tuan-tuan datang ke rumah saya. Sila tak payahlah cakap. Tapi kita mesti hantar satu message. Penentuan pilihan raya bukan digosok, disorok oleh satu-satu kumpulan. Pilihan raya adalah suara rakyat. Mesti ikut undang-undang, mesti ikut luak lambang, mesti ikut suasana perjuangan, mesti ikut iklim dunia dan alam. Apa artinya? Artinya ialah bentang tilam tengah halaman. Itu artinya pisau raut si bongkok hulu, bentang tilam di tengah halaman. Pasir di laut menjadi guru, alam terbentang jadi pedoman.
Itu benua kita. Sebabnya benua orang Melayu di benua Sunda, di Sriwijaya, di Majapahit, di Melaka, di Aceh, di tempat-tempat Bugis, mereka melihat kepada alam sebelum belayar. Oh, adik UK. Kita dulu bersebut tanah airku. Apa sebab? Orang Melayu pandai duduk diam di tanah darat, pandai diam di laut. Sebab itu mereka kata tanah airku. Bangsa lain tak sebut tanah airku. Orang putih sebut motherland, tanah mak. Tanah mak. Orang Cina tak silap saya go. Dia sebut tanah, tak air. Jadi kita, alam kita cukup luas. Jangan orang menentukan apa yang harus berlaku kepada tanah air, biar mengikut lunas yang diterima oleh suasana. Dengan itu habislah tajuk yang nak saya sampaikan. Ada dua perkara kecil saja lagi, iaitu saudara-saudara yang dalam kumpulan ini saya harap ada disertai oleh rakan-rakan dari Parlimen. Marilah ke depan menunjukkan nilai positif hidup kita mesti diteruskan. Hormat kepada raja dan negara, keluhuran undang-undang dan kestabilan serta penerimaan perlembagaan. Ketatasusiliaan kita mesti jaga. Dan raja dengan negara di atas, kepercayaan Tuhan yang nomor satu. Rukun negara. Kalau itu memang dapat kita pegang, kita selamat. Oleh kerana ia bersesuaian dengan alam, bersesuaian dengan kemanusiaan. Tinggal lagi, sekarang kita tidak ada latihan nasional lagi. Latihan kebangsaan yang dulu ada, sekarang tak ada. Oh, BTN. Apa kata, kalau nilai-nilai silat ini dapat kita perluaskan kepada anak-anak di kampung, supaya semua menyertai satu bentuk silat atau yang lain. Kalau masuk pusaka Hanafi, alhamdulillah. Kita cari jalan supaya merebak perasaan sayang. Lagipun agama kita sebelum baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, penghulu kepada semua ayat. Al-Fatihah sebagai tiang serinya. Kenapa kita tidak amalkan? Ambillah pusaka silat kita ini, semoga dicucuri rahmat Datuk Hanafi, sahabat lama saya yang telah mencipta pertubuhan ini. Kita dalam silat macam-macam guru, macam-macam ketua, tapi semuanya baik-baik. Marilah kita cantumkan tenaga ini baik. Selepas kita dikurung 2 tahun. Sekarang kita marah. Jadi macam terdengar dari saya, rumah tadi macam, bangunan macam, kita mesti bina bangunan kita, cari jalan. Jadi hari ini kita lancarkan tabung. Saya cuba cari RM100,000. Olehnya demikian, membilang dari 6 sampai 11. Bila kita memegang, jangan lepas. Oh. 1, 2, 3, 4, itulah cara kita membilang. Bila nanti sudah dapat, jangan lupa budi orang. Ya. Ya. Sebelah sini. Akhir sekali, Ujung sini. saya nak mohon setiap yang hadir, kita tanam dalam dada kita, kita adalah anak watan. Kita adalah anak Malaysia. Kita mau negara kita cantik, maju, dihormati.
Kita akan katakan, jangan dipanjat kelapa condong, buahnya jatuh ke laman orang. Bumi dipijak, langit dijunjung, berdiri tegak bukannya lalang. Ini mesti kita pegang. Untuk itu saya mohon saudara-saudara berganding bahu dengan budi. Budi ini pegangan kita juga. Semenjak lahirnya Melayu, budi tak lagi. Adab dalam Islam, adab bersandar kepada syarak, syarak bersandar kepada kitabullah. Pegangan kita. Mari kita tanam budi balik. Ini bukan budi nak unjuk beri aja yang 100,000 tadi. Yang saya maksudkan, minda mesti cerdas. Kita tahukan dengan cakrawala. Tuhan beri kita berfikir. Kita sayang kepada umat, sayang kepada pertubuhan. Kita mau bersih pekan kita, rumah kita. Kita ambil yang halal, jangan ambil yang hak orang yang saya sebut tadi. Kita bantras rasuah. Pemimpin bergantung kepada akhlaknya, kepada latarnya, kepada ideologi diri dan negaranya. Jangan lagi kita memimpin atas parti sahaja. Sebab parti pun memecah belahkan orang. Dia pegang parti dia, parti inilah yang paling baik di dunia. Parti. Yang lain macam bagaimana ini? Kalau nak ditubuh lagi parti itu juga hebat. Lebih baik kita pulang kepada silat. Baliklah kepada perjuangan kita asal. Dan perjuangan inilah yang seharusnya kita pupuk balik. Sekalian yang hadir, ambillah ini sebagai pegangan untuk kita berjuang, menjadikan anak watan tadi dan warga tadi di bawah rukun negara, dan kita hebatkan persatuan kita. Oleh kerana kita berada di parlimen hari ini, saya akan cuba membawa mesej kepada rakan-rakan senator saya di parlimen dan ahli Dewan Rakyat agar tegak dan juga perjuangan silat ini mereka sebanyak sedikit memegangnya untuk dibawa ke kawasan masing-masing. Kalau semua ahli berhormat mempunyai martial arts background atau latar belakang sedemikian, alangkah baiknya. Dan untuk itu, akhir kepada paranya ialah tahniah kepada Pak Syekh yang telah memimpin kita, dan suatu pesanan doa halus kepada Allahyarham Datuk Hanafi, sahabat lama saya. Semoga semangat beliau dengan semangat kita yang ada di pentas ini menjadikan silat cekak pusaka Hanafi ini sebagai salah satu daripada obor yang tidak kunjung padam-padam. Agar setiap yang hadir sebelah kanan dan sebelah kiri, cantunan tenaga sekutu, orang muda laki-laki, orang muda yang merupakan wanita, cepat kita bangun semula menyelamatkan negara kita. Jadi dengan harapan itu, saya hanya menyebutkan di Batu Kikir ada cipan lagi di bawah tempayan kain. Orang yang memberi ucapan, carilah pula dengan yang lain. Cita-cita saya dengan segala pandangan yang telah diberi, merasmikan, melancarkan dan menyempurnakan hajat kita bersama hari ini. Semoga cekak pusaka Hanafi, obor terus bernyala dan sampai kepada cita-cita yang akhir dan mencapai cita-cita setiap yang hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.